Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Perangai Bergantung pada Diri Sendiri, edisi khas dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Hajah Asmah Haji Omar. Buku dikarang oleh Pendita Za'ba sekitar tahun 1929 yang lalu. Bab yang keempat, muka surat 47. Bersendiri pada ilmu dan amalan. 1. Kelebihan ilmu bagi membolehkan seseorang yang sihat akal itu bersendiri memahamkan ajaran-ajaran agama, sebagaimana pada memahamkan segala perkara yang lain juga. Memang sedia nyata dan tiada berhajat kepada keterangan lagi. Tuhan sendiri pun telah membayangkan ketetapan yang demikian di dalam Al-Quran. Firman-Nya, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Artinya, kata-kata umpamaan itu kami perbuatkan bagi manusia, dan yang boleh menangkap maksudnya dengan akal mereka tiada lain melainkan orang-orang yang berilmu sahaja. Surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 43. Dan firman-Nya lagi, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Artinya, dan tiada yang tahu akan pemahaman artinya ayat-ayat yang tiada terang itu melainkan Allah dan orang-orang yang tetap pendiriannya di dalam ilmu pengetahuan. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 7. Dan firman-Nya lagi, قُلْ هَلْ tawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya, adakah sama di antara orang-orang yang mengetahui, ya ini orang-orang yang berpengetahuan? Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 9. Kita semuanya berkehendakkan baik dan tiada siapa yang berkehendakkan jahat. Kita ingin hendak memperbaiki segala hal ehwal kita yang kekurangan, sama ada pada perkara dunia dan pada perkara agama. Hendak mengubah segala sifat keadaan kita yang buruk atau kurang baik ditukar dengan yang baik dan yang terlebih baik. Kita hendak mengganti segala hal kita yang mundur dan ketinggalan ditukar dengan yang maju dan bertambah elok mengikut kehendak zaman pada segala yang baik. Kita hendak mengganti segala jalan fikiran kita yang kuno dan kolot dan segala kepercayaan atau pegangan kita yang sudah lapuk dan reput ditukar dengan fikiran-fikiran baru yang segar dan hidup, dan dengan kepercayaan yang dapat disaksikan benarnya melalui ujian Quran, bersendi akal dan ilmu pengetahuan. Kita mahu pemulihan dan pembaharuan, bukan hendak berkokok pada jalan yang telah lanjut dari tujuan asalnya, dan bukan pula berdegil hendak menyimpan jalan fikiran lama yang telah membeku jadi adat atau kepercayaan-kepercayaan lama yang sudah berkulat dan bercendawan. Tetapi jika kita tiada pengetahuan dan tiada bergantung kepada diri sendiri mencari pengetahuan, tambahan pula tidak terlatih berfikir sendiri menggunakan pengetahuan itu, apabila telah diperoleh, maka di manakah akan boleh dapat sekalian yang kita kehendakkan dan kita cita-citakan ini? Ya, kita sentiasa sangat berhajat kepada ilmu pengetahuan, kepada latihan berfikir sendiri dengan pelajaran, dan kepada kebebasan menggunakan kebolehan-kebolehan kita sendiri untuk jadi alat dan pendorong kita menjalankan kerja-kerja pembaikan yang dikehendakkan itu.
Ilmu pengetahuan itu boleh didapati jika dituntut dan diusahakan mencarinya dengan bersungguh-sungguh. Kita wajib dapat ilmu pengetahuan itu. Jika tidak lebih pun sekurang-kurangnya sama atau hampir sama seperti orang-orang ahli ilmu kita yang telah lalu. Jadilah. Dengan demikian barulah boleh kita bersaing dengan mereka itu. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dalam pada itu, tidaklah pula ada halangan yang mesti menyekat kita daripada dapat ilmu pengetahuan lebih luas dan lebih dalam daripada ilmu pengetahuan orang dahulu-dahulu yang telah jadi ikutan kita sekilas lama itu. Kerana sesungguhnya, barang apa jua ilmu yang telah dapat kepada orang dahulu-dahulu itu, masing-masingnya masih ada juga lagi sampai sekarang pun dan boleh didapati tersimpan dalam kitab-kitab karangan mereka itu. Tidak hilang. Jadi tentulah ilmu-ilmu itu boleh dapat juga kepada orang-orang kemudiannya, termasuk orang-orang sekarang dan orang-orang yang akan datang juga, jika dituntut, dipelajari dan dikaji dengan bersungguh-sungguh. Tetapi sebaliknya, ilmu-ilmu baru yang ada pada orang-orang kemudian, seperti orang-orang zaman sekarang dan orang-orang yang akan datang kemudian lagi kelak, nyatalah tidak akan dapat kepada orang dahulu-dahulu itu, kerana mereka itu tidak ada lagi. Hayat mereka tidak sampai kepada zaman kemudiannya ini untuk menuntut dan mengkaji ilmu-ilmu baru yang tidak ada pada zaman mereka dahulu. Jadinya, orang-orang kemudian selain daripada boleh mendapat segala ilmu orang yang dahulu-dahulu itu, jika mereka tuntut, memang boleh pula mendapat ilmu-ilmu tambahan lain lagi yang baru, iaitu yang tiada diketahui oleh mereka orang-orang dahulu yang sudah tidak ada lagi itu. Bahkan barangkali tidak terlintas pun di hati mereka di zaman itu. Orang dahulu-dahulu itu sudah mati dan pengetahuan mereka hanya sekadar yang mereka telah ketahui pada masa hidupnya lagi itu, dan yang diketahui orang pada zaman mereka itu. Mereka tak dapat ilmu-ilmu baru yang telah terbit dibukakan Tuhan kepada manusia kemudian daripada masa mereka itu. Adapun orang-orang kemudian, maka ilmu-ilmu yang diketahui oleh orang-orang dahulu itu pun boleh mereka pelajari dan boleh dapat kepadanya, dan pengetahuan-pengetahuan baru yang tiada diketahui oleh orang dahulu-dahulu itu pun boleh juga dipelajari dan ditambahkannya kepada ilmu-ilmu zaman dahulu yang telah sedia ada itu. Pendeknya, setelah mereka dapat ilmu-ilmu yang diketahui oleh orang dahulu-dahulu itu, maka boleh pula mereka tambah lagi dengan ilmu-ilmu yang baru yang belum ada pada zaman dahulu itu, dan oleh yang demikian tiadalah diketahui oleh ahli-ahli zaman dahulu itu. Demikianlah jalannya dikatakan orang-orang kemudian mungkin boleh dapat lebih ilmu daripada orang dahulu-dahulu yang diikut, yang dipertaklidkan sahaja selama ini. Jika tidak demikian, maka tidaklah boleh ada kemajuan bertambah pandai dan bertambah baik dari masa ke satu masa pada apa-apa perkara juga. Maka terlebih dahsyat pula jika dikatakan ilmu manusia semakin berkurang daripada orang dahulu-dahulunya, atau dikatakan tiada siapa biji matanya, iaitu orang yang akan boleh sampai alim seperti imam-imam. Kepercayaan demikian itu akan menjadikan manusia seluruhnya pada akhir-akhirnya sama seperti orang liar di hutan itu saja, atau lebih buruk lagi. Tetapi tidak, ilmu tidak tertentu bagi orang dahulu-dahulu saja, tetapi ialah bagi siapa-siapa jua yang dikurniakan oleh Allah. Walau orang-orang kemudian pun, tambahan pula ada firman-Nya yang berkata, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Artinya, dan di atas orang-orang, dan di atas
tiap-tiap orang yang berilmu itu tetap ada yang lebih berilmu lagi. Yang ini tetap ada orang lain yang lebih tinggi ilmu daripadanya. Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 76. Sekian, kita akan sambung di lain masa dan tempat. Al-Fatihah untuk Pendeta Za'ba. Al-Fatihah.